Ini 5 perkara yang korang kena tahu pasal ASEAN tahun ini. Yang pertama, Malaysia menjadi tuan rumah. Maknanya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjadi pengerusi. Buat pertama kali selepas 10 tahun, ASEAN kembali ke Kuala Lumpur. Anwar Ibrahim akan pimpin sidang ini tengah-tengah ketegangan global antara Amerika Syarikat dan China. Kalau kita berjaya, Malaysia dilihat sebagai negara neutral tapi berprinsip dan pelabur global akan lebih yakin nak datang. Yang kedua, Amerika Syarikat dan China datang ke meja yang sama. Donald Trump akan hadir, China pula diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang. Dua kuasa besar ini jarang setuju tapi kali ini akan duduk semeja di Kuala Lumpur. Itu sendiri dah bukti pengaruh diplomasi Malaysia semakin dihormati. Yang ketiga, fokus utama adalah ekonomi dan pelaburan. ASEAN dah jadi blok ekonomi kelima terbesar dunia. Sidang ini akan tumpu pada rantaian bekalan, teknologi hijau dan pelaburan baharu. Kalau Malaysia pandai main peranan, kita boleh tarik pelaburan besar masuk negara. Yang keempat adalah isu keselamatan Laut Cina Selatan. ASEAN perlukan satu suara jelas tentang hak ekonomi di perairan sendiri. Kalau berjaya, rantau kita akan lebih stabil. Pelaburan minyak dan pelabuhan Malaysia pula akan lebih terjamin. Yang kelima adalah fokus kepada belia dan rakyat. PM kita nak tekankan konsep ASEAN for the people yang bermaksud membawa kepada peluang pekerjaan, pendidikan digital dan tenaga hijau untuk anak muda serantau. Jadi sidang ASEAN kali ini bukanlah sekadar protokol. Ia adalah peluang Malaysia untuk tunjuk kepimpinan, tarik pelaburan dan buktikan kita masih suara di tengah dunia.